Ding. The whole journey approximately takes around 2 hours. Pergi balik 2 hours. Flat ground. Tadi masa naik tu tengah sibuk hayal, langgar kepala. So that's a steep climb. Okay, yang ni checkpoint 1. Awan jadi kampung. So view dia pun not bad juga. Masa ambil si penyu tu awan. Okay, so daripada checkpoint 1 kita jalan dalam masa 5 minit kita akan sampai ke checkpoint kedua. Rahmi. Yes sir. Moment. Ini dia Turtle Rock dekat Terengganu, Pulau Redang, Cagar Hutang. Okay, so sebenarnya saya join satu program penyu ni. Dia ada side activity lah, hiking. So kita pun join. Okay. Dah sampai sini je. Wah. Nama dia Turtle Rock. Yang tu kepala badan macam turtle. Okay, it's quite steep lah. Alright. Jom kita makan. Alamak, coklat saya dah cair. Okay, sekarang kita nak gerak ke checkpoint ketiga. Piu. Piu. Piu, piu. Ini maksudnya kita dah dekat checkpoint 3. Okay, so sekarang dah dekat checkpoint 3. Nama tempat ni Tanjung Tokong. So dia ada di batu besar ni. Boleh tawaf. Boleh juga kalau nak turun sini. Tembus. Dia macam roundabout. This is the view. It's quite windy over here. And I'm not sure what's the height. But if you see, the water is like swirling down there on the rocks. It's hitting the rocks. Right, so this is the end of the hiking. Thank you for watching. Bye. Okay, tu kita punya pantai.